Menyebabkan anak saya masa tu lumpuh dan beberapa bulan terpaksa masuk ICU. Baru ni kita dikabarkan dengan berita sedih kehilangan abang punya anak berusia 15 tahun. Seorang anak istimewa kan? Ya. Dia menghadapi satu penyakit dipanggil Prader-Willi. Prader-Willi, simptom-simptom yang akan berlaku pada pesakit tu ialah dia punya diri makan tu dia tak rasa kenyang. Dia tak rasa kenyang. Dia makan, dia akan makan lagi ada. Sampai sebiji nasi pun tak akan tinggal. Kalau kita bagi dia nasi yang banyak pun akan habis, nasi sikit pun akan habis. Tapi tak kenyang-kenyang. Tapi simptom kedua ialah pertumbuhan muscle dia, dia punya otot-otot dia tu agak lambat untuk menggeras, membentuk support tulang. Bila dia kuat makan, tulang dia lembut, tulang belakang dia bengkok. Itulah hasil daripada tulang belakang bengkok. Doktor nasihat suruh buat operate sebab dia dah terlalu condong menuju ke arah paru-paru. Dia takut ketika tidur, katanya mungkin dia boleh tersedak dan boleh terus meninggal lah disebabkan tidur paru-paru sempit. Tapi hasil daripada operation tu kira gagal. Saya anggap gagal lah sebab dia menyebabkan anak saya masa tu lumpuh dan beberapa bulan terpaksa masuk ICU. Dan di situlah kita sebenarnya dah prepare lah.